Yang, Hmm. boleh tak saya nak tengok Setulus Takdir Fatah Amira terpaling realiti dekat aplikasi Unify TV 2.0 ni? Panjang kan? Panjang lah. Boleh lah. Takkanlah tak boleh. Jom. Saya tunjukkan. Mula-mula muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan lepas tu log masuk dengan ID Unify TV atau daftar ID Unify TV baru. ID Unify TV boleh didapati di bil bulanan Unify ataupun aplikasi My Unify dan Unify Universe. And then masukkan 6 digit OTP yang dihantar ke email ataupun nombor telefon. Tapi pengesahan ni untuk kali pertama je tau. Sekarang pilih profil anda dan terus boleh stream. Senang kan? Wow, senang je. Tak sabar saya nak tengok. Selepas ni tak payahlah berebut remote dah. Jadi muat turun Unify TV 2.0 sekarang dan nikmati Setulus Takdir Fatah Amira terpaling realiti.